Assalamualaikum, selamat datang ke rancangan Dapur Sembang edisi Ramadan bersama saya lagi Fazaini. So, hari ini punya episod kita nak jemput siapa? Yang korang duk komen-komen tu, meh sini saya nak bagi tahu. Saya rasa macam ada orang lintas. Beliau seorang penyanyi, pelakon serta influencer. Dia dah melibatkan diri dalam bidang seni ni selama 4 tahun. Beliau juga memulakan kerjayanya dengan menjadi seorang penyanyi, pelakon TV serta aktif di media sosial dengan berinteraksi dengan peminat. So kalau korang nak tahu siapa, kita jumpa Errol Sama. Hai, Assalamualaikum semua. Alhamdulillah. Apa khabar? Kami alhamdulillah sihat. Ni dari mana ni? Curi bekal kuih orang? Tu dah tu biasa bukan puasa. Dah kita puasa tau, tak baik. Puasa, boleh simpan dulu? Simpan dulu, sabar, kejap lagi kita berbuka Okey, kita nak masak apa ni? Kita nak masak buttermilk chicken. Ayam rangup kita buat kau-kau kali ni. Wow. Senang bagi kerja. Kita nak buat ayam buttermilk. Ayam crispy buttermilk chicken. Ya. Dah ayam, dah chicken belakang. Jalan. Okay. Tapi ni sebelum tu kita boleh, Errol boleh apa ni? Memperkenalkan kenalkan. bahan-bahan. So puan-puan semua, hari ni kita ada bahan-bahan yang terpilih yang dibawa daripada syurga bulan puasa ni. Bukan kurma, tapi kita ada ini dia guys, kita ada tepung. Okey, kita ada bawang. Okey. Kita ada cili padi. Kita ada ayam yang telah dipotong, yang disiang. Potong kecil-kecil. Yes. Lepas Kemudian tu? kita ada susu cair. Kita ada telur 2 biji. Kemudian kita ada daun kari. Alalang tu dah bulan puasa ni kan, Fa nak tanya favorite food. Okay. Makanan kemana saya? Boleh je, relax dengan saya, jangan relax je. Kita gugup wak. Kegemaran makanan saya, of course saya suka ayam percik. Saya cakap sebab saya rasa saya dah pernah makan macam-macam tempat, especially hotel ke Sembang ke, tengok kat social media, pergi promosi RM99 dapat makanan macam-macam. Rasa tapi at the end, macam mana pun saya craving mak saya lah. Okay Errol, mula-mula kita nak settlekan ayam kita dulu lah. Apa kita perlu buat Errol? So first kita ambil ayam, telur, 2 biji je guys. Tapi sebenarnya telur ni dia tak banyak pun, dia sikit-sikit je. Tak mana? Tak sini. Nanti saya buang. Okay. Tak dalam ni je. Okay. Kemudian kita gaul-gaul ayam dia. Kita gaul-gaulkan dia. Telur. Lepas tu baru boleh masukkan tepung Errol. Yes, lepas tu betul. baru boleh goreng, nak bagi dia rangup tu lah. Sebab saya kan, kalau ikutkan, kalau masak saya suka pakai telur. Saya kalau buat roti pun saya akan ada telur sebab telur ni dia cepat kenyang. Oh, faham. And then kalau kita goreng dia akan lagi crispy lah sebenarnya. And then kita ambil benda ni, telur banyak sangat kita letak. Okay. Tak apa. Kita gaulkan. Lepas tu baru letak. Errol, alang-alang tu Fa nak tanyalah soalan. Ya, saya. Dengan cerita, Errol ni hobinya memasak. Memasak. Yes. So apa yang buatkan Errol rasa aku nak buat konten masak lah? Okay, to be honest, saya setiap tahun Hari Raya, saya selalu akan masak udang butter prawn. Wow. So memang setiap tahun saya akan buat lah. So, I mean sebab arwah nenek saya dulu, dia yang selalu buat benda ni. So dia tukang masak lah benda tu. Dia macam ada lah, macam adik saya dia tukang potong bawang. Ada masing-masing ada kerja masing-masing lah. Betul. Ada yang kemas rumah. Tapi setiap tahun raya memang saya buat benda tu. Tiap waktu tahun rumah saya time first day raya. Wow. Belum apa-apa dah ada jemputan. Jemputan. Producer pun kena jemput So, next question. Errol dikenali daripada Akademi Fantasia. Gitu. Okay. So, ada tak pengalaman yang menarik ketika Errol duduk kat dalam Akademi Fantasia tu? Pengalaman saya yang saya takkan lupa adalah minggu yang saya perform masa final tu. To be honest, sepanjang hidup saya tak pernah perform menyanyi pakai flying fox. Betul. Terbang. Masa time tu goyang dengan suara kan, time tu kan. Biasalah tu orang puasa kan. Bila saya nyanyi time tu, itu yang paling gugup lah. Time tu dia macam 3 tingkat, awak naik flying fox turun sambil menyanyi. Saya rasa yang pernah buat benda tu Faizal Tahir lah. So saya ni peminat Faizal Tahir dulu. So apa yang Faizal Tahir buat, yes. So dari situlah yang apa yang saya tengok Faizal Tahir buat, saya akan follow dia. So itu antara pengalaman yang saya takkan lupa lah sampai sekarang.
Ya, selain daripada tu, saya pernah jumpa idola saya waktu zaman AF tu. Saya pernah jumpa ni Ning Baizura. Saya minat Ning Baizura. Kecil-kecil tu tengoklah kan dia keluar lagu masuk Awan yang Cepilu. Yeah. So pernah jumpa dia in person. And then saya jumpa Datuk Seri Siti Nurhaliza. Episod yang itu pun for me like one of the best experience sebab dia ajar cara nyanyi. Dia ajar macam ni kita, attitude kita bila nak jadi artis ni tak boleh nak terlalu mendongak ke langit. Betul, kena betul. sentiasa merendah diri kalau kau dah famous ke apa kan. Soalan seterusnya Okay. Errol. Errol ni dikatakan aktif dalam media sosial. Tukang Betul. komen, raja komen lah katakan. Raja komen. Kenapa? Kenapa Errol buat macam tu? Okay, to be honest, Raja Komen ni dia kebetulan. Hai. Ni esok habis. So dia akan cerita Raja Komen ni dia asal dia adalah daripada adik saya time PKP. Dia yang guna akaun saya sebab dia buat berniaga perfume. So di situlah aku suruh dia jaga akaun aku, reply klien nakkan job. Dia pergi komen dekat semua platform. So lepas habis tu tiba-tiba jadi viral. Sampailah media-media semua cari saya. Di situlah Raja Komen tu tercipta. So bila Raja Komen tu dah dikenali, apa lagi? Kita belajar mati. Teruskan legasi ya. Teruskanlah legasi. Raja komen. Wow, so macam tu lah kalau korang pernah nampak kan before this kan. Ada orang yang komen, orang yang sama, itulah Raja komen. Betul. So sekarang kita nak goreng Errol. Ya, betul. Jom. Okey. Yeah. Errol nanti buka api tak? Boleh, boleh, boleh. Okey. Lepas tu tuang minyak macam Tuan-tuan. biasa. Kena pakai minyak tu lah. Kita dah letak dah mangkuk siap-siap. Okey. Ini kita action je. Okey. Okey. Yes, barulah rangup. So sementara kita nak tunggu minyak kita panas macam biasalah. Soalan lagi. Errol, dalam industri seni ni kan, Errol dah orang kata dah start lama dah. Betul. Kenapa tiba-tiba macam ada comeback balik? Kenapa? Okey, dia macam ni lah. Dalam industri hiburan ni, kalau ini yang saya ingat lah apa yang Kak Oji pesan saya, dia kata, Dek, bila kau dah masuk industri ni, kau sebenarnya dah create satu kejayaan baru di mana yang orang akan nampak kau sampai bila-bila. Kau pergi makan pun orang akan kenal kau, orang akan tanya satu soalan. Kau buat apa siang? Ada job tak? So benda tu yang membuatkan drive saya tu comeback balik. Sebab satu time tu saya ingat lagi time PKP, saya pergi makan dengan family saya tahun 2020 Tiba saya jumpa adalah like family yang dia kenal saya daripada saya masuk AF dulu. So orang tu tanya saya, dia kata dengan saya, Errol, dah tak buat comeback ke? Dah lama tak nampak menyanyi, dah tak ada job. So benda tu yang membuatkan saya buat comeback balik. Dan saya teringat lah apa yang Kak Uji cakap tu benda tu betul. Sebab bila once you dah step, dia tak boleh keluar lah. Because orang akan ingat, kalau you tak buat apa-apa, kita akan rasa sakit hati juga. Bila orang tanya, kau tak ada job ke? Kita macam ter-effect sekali lah kan. Daripada penonton semua, janganlah tanya soalan ni dekat hati-hati. Benda ni actually quite sensitive. Sensitif, betul tu. Salah seorang dia saya yang dah kena lah, so saya cerita. Sebagai Gen Z, Afan nak tahu juga macam mana Errol masuk ke dalam dunia hiburan dan apa motivasi Errol. Macam tengok Kak Oji menyanyi ke, tiba-tiba rasa terinspirasi nak jadi seorang penyanyi ke, macam mana? Saya asalnya saya start daripada menyanyi. Karaoke, nyanyi seluruh Kuala Lumpur ni saya dah macam tengah nyanyi, saya dah masuk. Kalau menang, yang kena mandrem, macam-macam benda lah pengalaman, sampailah saya bermula daripada mentor. Saya dulu adalah satu tim dengan Hil Husaini. Waktu tu saya dengan kumpulan Evo. Evo, saya protege Jacqueline Victor. And then daripada situ juga, barulah saya masuk belajar aswara dan saya sambung masuk AF. So lepas AF tu, saya habis AF, saya sambung belajar ke Korea sampai bahagian digital marketing dalam masa 2 tahun dekat Korea. And then lepas tu, saya habis, saya start balik ke Malaysia, saya mulakan kerjaya saya balik lah. Ramai orang tanya, kenapa masa kau balik pada Korea tu tak menyanyi dah? Saya sibuk, like berlakon. Tahu tak? Saya banyak berlakon ekstra lepas saya balik pada Korea tu. Tahu tak kenapa? Sebab waktu Tapi kan Errol dah famous, boleh ke berlakon ekstra lagi? Dia, entertainment ni bukan pasal famous. It's about like if you relevant, and then especially berlakon ni tak semua orang yang tengok AF. Tak semua orang yang tengok AF. So disebabkan itulah kenapa saya terpaksa juga, orang kata apa, masuk dalam saya minat berlakon daripada zaman saya belajar aswara pun saya selalu juga berlakon. Berlakon ekstra, berlakon kadang-kadang ada buat short film, teater, so dekat situlah. And then kenapa bila awak cakap pasal Gen Z tu yang membuatkan dia semangat tu, pada tahun 2018 saya menjadi anak didik Kak Uji. Saya belajar berlakon dengan dia.
Waktu tu Kak Oji tembak. Dia kata, Dik, kau ni bukan budak AF ke? Dia kata, kenapa kau tak menyanyi? You have talent ni. Dekat 3 jam, babe, kena talkin. Dengan Kak Oji. Okay, tapi Kak Oji tu saya dah anggap dia macam mak lah. Dia banyak gila mengajar lah. So saya pernah buat teater dengan dia. So di situlah bermulanya saya kembali balik. Dan waktu tu juga kebangkitan zaman-zaman orang jadi content creator. Waktu tu tak ramai orang. Orang zaman back saya nak jadi content creator tu. Satu kita ada Aida Jebat, kita ada Nadi Sushi, kita ada Lokman Podoski. So saya masa zaman tu saya belajar dengan orang. Macam nak buat konten. So di situlah tercetus sampailah jadi Raja Komen sampai PKP. Sebab saya try sampailah menjadi Raja Komen. Lepas 4 tahun kot. So kalau ditanyakan saya yang betul-betul pemangkin tu Kak Oji lah masa kelas tu yang 3 jam kena talkin tu. Tapi memang dia banyak lah dia yang bagi motivasi untuk Errol teruskanlah dalam bidang ni. Betul. So di situlah saya semangat sampai ke hari ini. Cuma yang saya akan nasihat pada Gen Z di mana kalau korang nak berjaya kau kena cari circle yang betul. Korang nak berjaya kau kena cari circle yang betul. Kalau contoh kau jadi pelakon, circle lah dengan pelakon. Betul. Kalau kau nak jadi seorang content creator, circle dengan content creator. And then kena buat muka tak tahu malu je, babe. Buat muka tak tahu malu je. Sebab bila kau dah berjaya, waktu tu kau kena malu sikit lah. Ya, kadang-kadang Gen Z ni kan macam, nak jadi penyanyi tapi malu lah. Nak jadi pelakon tapi malu lah kan. Tak boleh. Kau kena try je. Sebab at the end macam saya kan, to be honest lah. Saya macam-macam kerjaya saya dah buat lah. Saya dah pernah berlakon, dah pernah jadi model. Saya dah pernah, sekarang saya jadi content creator. Saya buat lirik lagu. Apa lagi aku tak buat lagi? Macam-macam. Cuma saya tak buat meniaga je, goreng-goreng. So sekarang ayam kita tengah nak masak lagi. So sementara nak tunggu masak, ada lagi soalan. Tapi kali ni kita bagi yang hot and spicy punya, iaitu soalan cepu mas. Errol bila nak kahwin? Bila nak kahwin Saya akan tanya awak bila nak kahwin. Aish. Lelaki lagi lambat kahwin lagi mahal. Cik macam tu dah tak adalah. Okey, kahwin ni pada saya benda tu adalah jodoh. Kalau esok dah memang jodoh saya jumpa seseorang, esok juga saya kahwin. Betul. Kan? Sebab pada saya benda ni semua adalah Tuhan punya gerak hati. Kalau kita memang dah, Tuhan memang rasa macam okey, sebab benda ni saya belajar daripada kawan-kawan saya. Adalah hamba Allah ni, bila orang tanya, artis tanya bila nak kahwin, kan? Tak tahu ni kan. Dalam dia cerita dalam masa seminggu dia kahwin. Dalam masa seminggu dia kahwin. Dia cerita tak ada plan, lepas habis kahwin tu, minggu depan tu training AJL. Tak nak sebut siapa, tapi dia yang cerita dengan saya. Dia kata, Rul, kau relax je. Kalau dah sampai kau nak kahwin, kau kahwin juga. Betul. Yang penting, good bila Tuhan nak gerakkan kau nak kahwin tu, kau dah memang betul tersedia. Sebab zaman sekarang macam-macam kes. Kau kahwin muda-muda, lepas tu, mulalah kena viral. Mulalah kena netizen. So, tak adalah. Kalau boleh, kita nak bila kahwin tu memang kita dah betul tersedia lah. And to be honest, saya target kalau boleh saya punya future wife tu kalau boleh orang industri juga lah. Sebab dia lebih faham saya. Dia faham lah. Errol ni busy macam mana pula. Betul. Errol dah boleh angkat dah tu? Boleh angkat Okey. Inilah baru betul-betul nama dia, buttermilk ayam crispy. Nampak tak betapa crispy-nya ayam tu Errol buat tadi? So dah golden macam ni baru boleh angkat. Okay Errol, sementara angkat boleh tanya lagi ke soalan? Takut Errol bosan lah dengan saya. Ya Allah, saya tak bosan awak. Bulan puasa ni rasa sejuk. Alhamdulillah. Soalan seterusnya, sebab Errol kata Errol tak bosan dengan soalan saya kan? Boleh. Jom. Disebabkan Errol kan seorang content creator. Betul. Sekarang ni kan banyak AI lah, apalah semua kan? Right. So Errol tak rasa macam tercabar ke? Ada tiba-tiba wujudnya AI dekat dalam konten-konten. Okey, dia macam ni lah. Benda ni saya bukan... Saya cakap sebab saya kadang buat talk. Saya kadang jumpa orang. Ramai juga orang persoalkan pasal AI ni. To be honest, as a content creator ni, bila ada AI ni lagi memudahkan sebenarnya. Sebab dia macam, macam contoh, saya buat konten. Saya akui, ada setengah konten saya juga pakai kegunaan AI tu. Macam contoh, kita nak buat skrip, storyline. Kadang-kadang macam brand. Okey, Irul, I nak buat macam ni. Untuk budak yang baru, kadang kita ada guideline. Betul. Sebenarnya kita ada ChatGPT, kita ada editing apps macam Hitsfill semua tu. Dia boleh bantu kita juga untuk editing. Boleh bagi kita idea yang kadang kita sendiri tak fikir. So, for me, as a Malaysian, we shouldn't be too negative when it goes to AI. Nampak satu benda baru, mula.
Betul. Aku gila macam benda ni akan ambil kejayaan aku sebenarnya. Tapi kalau korang bijak how you take care, how you think to get the opportunity of sesuatu benda yang baru datang tu, you gonna get a new job. So sekarang kita nak buat kuah dia pula. So ni mula-mula Aero boleh potong bawang putih dan juga cili. Alright, tapi sebelum tu guys, ingat hygiene kena jaga, cuci tangan dulu. Bagus. Okay. Sejuk Sebab perut mengandung. Benda ni mak aku selalu membebel. Kenapa? Kau masak tak kau? Garuk rambut ke apa? Dia bising kan. So kat situlah yang dia aku potong je Potong je. So jadikan cerita benda tu lah yang selalu dia bising. Dia kata selalu suruh cuci tangan. Biasanya daripada nenek saya. Okay, ni sikit je dah. Okay. Kosong sangat ni. Ada lagi 4 ulas nak kena potong, chop kecil-kecil. Okay. Dan lepas tu cili pula. Aero makan pedas tak? Of course, orang Melaka guys. Aish, Of lupa. course lah. Kita orang Melaka ni memang kena makan pedas. Kalau tak pedas tu memang tak layan lah. Okay, so sementara Aero tengah nak potong-potong ni, Pak ada lagi soalan nak tanya. Soalannya, waktu kecil-kecil, memory time kecil-kecil. Apa memori yang paling Aero ingat? Yang paling best sekali? Paling best ke atau nak paling yang mengerikan ke yang macam mana? Yang paling, okay kita bagi paling best waktu bulan puasa. Bulan puasa, okey. Saya rasa paling seronok adalah waktu saya kecil dulu. Saya pernah tertinggal baju raya. Tu paling best lah. Paling best kenapa? Kena hamun dengan mak bapak aku. Mesti. Especially mak saya lah. Dia bising. Kau aku dah cakap. Oi, time tu memang sampai sekarang aku kalau buat baju raya memang first saya akan check dalam beg dulu benda tu lah. Saya rasa tu kenangan yang paling saya takkan lupa lah. Lepas tu dengan bapak saya sambung lagi kan. Kena bising baik. Baju tertinggal. Lepas tu, pagi raya tu pakai apa? Pakai baju raya, pagi raya tu pakai kemeja baik. Serius kena membebel dan setahun itulah saya ingat sampai hari ni. Sebelum nak pergi raya, saya akan check baju raya dulu. Okey. So kita akan potong cili padi dan juga cili biasa lah. Potong sikit-sikit je. Halus-halus sikit. Tapi Dia sebenarnya tergigit Rul. Tapi sebenarnya halus lagi. Tergigit ni macam mana? Kenapa pedas macam raja komen. Oops. Okey. So kenangan yang mengerikan. Mengerikan kan? Tadi saya cerita mengeri yang lah, mengeri. Mengeri. Okey, to be honest pengalaman ni sampai sekarang dia terbuai dalam minda saya. Minda jadi lagu. Okey, so dia akan cerita saya pernah main tarawih. Waktu tu dekat surau tu, tiba-tiba dia punya elektrik punya power tu terbakar meletup depan saya. Waktu tu saya memang terkejut gila. Dan saya jadi macam gementar dan sampai sekarang saya kalau bau something benda yang berasap yang melibatkan macam wayar ke kan, aku memang gemilang terbilang menggoyang-goyang. Tangan memang takut gila baik. Sebab saya teringat benda tu meletup depan saya. Dah traumatise lah. Dah traumatise sampai ke hari ni. Aerol ada cedera apa-apa ke? So far tak ada, tapi benda tu depan saya lah meletup. So dia macam terkejut lah sampai ke hari ni. So saya benda terus tu lah. tak solat tarawih dah? Solat. Sebab zaman saya kecil dulu, tapi bukan cakap lah solat ni kena solat. Tapi bapak saya dulu dia punya style, kau tak solat, ada duit raya. Dia baju raya. So itu yang dia membuatkan kita ni. Lepas tu bulan puasa kena mengaji. Tak mengaji tak dapat ekstra RM100. Nampak tak bapak? Sebenarnya tapi benda tu bagus juga. Dia nak didik kita supaya kita buat lah. Kalau tak, sebab masa zaman saya dulu saya ingat lagi bapak saya cakap, aku bangga orang umur 8 tahun, 7 tahun, 6 tahun dah puasa. Walaupun ada benda lain kan, tapi adalah tipu-tipu juga pernah termakan, tapi that is all about lah. Okay, jom kita dah boleh hidupkan api. Kita masukkan pelantah dulu. Sama je. So itulah pengalaman ngeri lah yang saya tak akan lupakan lah. Tapi memang betul meletup dari satu surau tu semua orang keluar. Orang tengah solat semua keluar baik. Rakaat ke berapa tu? Nanti nak sambung lagi. Ke-8 saya rasa. Dia macam ngam-ngam rakaat yang ke-8. Lepas tu dan tapi sekarang ni surau tu dah update. Okey. Orang update aircon kan. Surau kat mana tak boleh mention lah. Tak boleh mention lah. Nanti korang atas serang aku. Tuan je semua Aerol tak apa. Tuan kan semua? Alright. Tuan je semua. Apa sangat apa kedekut Dia bukan kedekut, dia takut tak apalah. Tak apalah. Tapi sebenarnya mentega banyak pun bagus juga, dia rasa lemak. Betul. Lemak-lemak gitu. Aerol nampak macam budak nakal tau. Mesti geng-geng balik surau, main mercun, main meriam. Ni ada muka-muka main meriam ni. Tak pun 4 rakaat je, lepas tu dah. Lagi 4 rakaat tu main meriam. Yang letak ni
Stop. Ada cili padi? Jawab soalan saya dulu. Okey. Lepas tu kita boleh masukkan ni sekejap lagi. Tak, saya rasa cili padi tu lagi pedas dari soalan awak. Tak apa, bukan selalu. Bukan selalu lah. Okey lah. Kalau nak cerita zaman saya kecil dulu, pernah kerja gila pernah saya buat. Perlu ke cerita ni? Saya cerita Perlu. lah. Tapi sebelum tu saya nak Sebab masukkan rasa ni dulu boleh? masuk. Okey, kita masukkan ni. Alhamdulillah. Lepas tu next apa kita yang letak? Sabar. Allah. Wah. Okey. Kacau sambil jawab soalan tadilah, Okey. jangan buat-buat lupa. Ada apa lagi? Ada apa lagi kita nak kena gaul? Tu sabar kejap. Sabar sekejap. Okey. Saya rasa kalau ni kena letak ni. Yes, daun kari. Daun kari bukan sembang kari. Letak. Letak semua ke? Letak lagi sikit. Letak lagi sikit. Okey. Pandai. Boleh jawab soalan tadilah. Memang pernah, saya pernah dulu dalam tong sampah, orang pergi solat, saya letak tong sampah, letak bercun banyak-banyak. Apa ni, sampah tu tergebang. Tergebang actually lain macam 5 tingkat tu. Tergebang 5 tingkat, lepas tu polis mencari, apa lagi? Berlari lah. Berlari, duduk belakang orang sedang solat tarawih. Pandai berlakon. Kecil-kecil dah pandai berlakon. Sekarang pakcik-makcik yang kat surau tu dah tahu kan? Siapa yang meletup kat atas sampah tu? Tapi time tu kan saya seorang. Ramai Dia tu lah. ada geng 15 orang, babe. Come on. Kenapa Tak ada hati perasaan dan perut ke? Tak Buat ada benda lah. Time tu kita budak-budak. Time tu umur Biasalah, baru 7 nakal-nakal. tahun. Dapat pula kawan-kawan pula. Banyak abang-abang pula. Jom. Kita pun jom. Let's go. Lepas tu, lagi kau. Body datang. Solat tarawih di belakang express. Okey, letak garam. Lepas tu kita ada perasa. Orang nak letak chili flakes juga tak? Apa benda? Nak letak chili flakes juga tak? Boleh sikit. Bagi pedas sikit lah. Wih, 3 je. Mak. Tak apa. Awak kena ingat ada susu. Okeylah. Takutlah kita punya tetamu-tetamu ni ada yang kuat garam, ada yang kuat gula. Okey, yang ni boleh tuang semua. Tak, sikit je gurau. Okey. Faham. Gula nak letak ke Errol? Dah letak garam awak. Wih, sedapnya bau dia. Ya Allah. Pakai puasa. Okey. Gula pula, lepas tu chili flakes. So far awak puasa penuh lagi dah? Alhamdulillah penuh buat masa ni. Masa ni lah. Buat masa ni lah. Kita tak tahulah yang hari-hari akan datang. Biasalah perempuan. Yalah. Saya so far alhamdulillah memang penuh. Ya ke? Tengok muka come macam on lah. buka Kita periuk ni, pagi-pagi. Kita ni come on lah. Strong lah. Strong. lah. Baru je tadi dia kutip ayam goreng ni guys. Strong. Jangan. Cukup. And then kita Okey dah, kacau-kacau. guys. InsyaAllah sedap ni. Okey, kacau-kacau. Bagi dia sebati. Korang senang je sebenarnya buttermilk chicken ni kan. Kalau korang macam rushing ke, nak balik kerja kan, berbuka, tak tahu nak masak apa, korang buat je buttermilk. So kita kacau-kacau je lah bagi sebati. Lepas tu kita dah boleh Masukkan ayam. Masukkan Nak masak ayam. apa lagi, Pak? Saya faham puasa ni. Ya, biasalah. saya lapar dah Errol. Saya pernah syuting 2 tahun lepas. Bulan puasa. Daripada pukul 10 pagi saya syuting. Saya habis pukul 6 petang. Daripada pukul 12 sampai pukul 6 saya duduk dekat sungai. Bukan sungai, dekat sungai lah. Sungai? Dekat sungai, duduk dekat atas sampan sebab kononnya nak ambil scene hantu tu tergebang. Itu cerita hantu saya syuting. Kau bayangkan, yang puasa tapi tak cerita air tapi pengalaman saya itu yang paling saya rasa macam masa syuting tu kan. Kenapa? Takut ke? Dia bukan Kelaparan takut. ke? Dia macam lapar. Lepas tu biasalah bila syuting ni ada yang kan tak nak sebut air. So jadikan cerita, saya cerita part saya lah. So waktu tu bila syuting kan, rolling action. Woi, kau kenapa cerita ni? Cut. Terus lemah balik. Lepas tu semua cakap, oh nampaklah puasa. Weh, tapi serius cabaran bulan Betul. puasa. Weh. Dengan tiba-tiba otak kau correct tak apa salah. Actually, tuan-tuan, jadi pelakon bukan senang bukan pasal popular, bukan pasal kena anugerah, tapi cabaran dia benda-benda macam ni. Especially bulan puasa. Adik-adik Gen Z kat luar sana nak jadi pelakon. Jangan ingat pelakon ni senang lah. Betul. Sebenarnya banyak lagi apa orang kata halangan Betul. lah yang diorang tak nampak sebenarnya. Betul. Pelakon, penyanyi, kerja entertainment ni tak sama macam kau jadi influencer. Influencer memang korang akan disajikan benda yang megah, benda yang nampak cantik, korang yang sentiasa bergaya. Tapi bagi pelakon ni, kita kena dalami satu watak. And especially cabaran-cabaran dia sangat
susah gila. Sebab itu kalau siapa-siapa nak mencebur tu korang kena well prepared. It's not about you just need, you wanted to be fame. Pada saya niat korang kena betul lah, tu je. Kalau tak habis. Okey, Rul macam dah masak dah tu. Okey. So kita dah boleh angkat? Kita dah boleh angkat, makan So, dengan sekarang nasi ni kita letak api dulu. panas. Tara, dah masak pun kita punya chicken buttermilk. Tak sabar nak berbuka ni, Rul lapar. Kejap. Oi, dah dandan. masuk dah tanda berbuka puasa. So masa ni kita dah boleh makan lah. Ya. Okey, sebelum tu kita baca dulu doa. Allahumma lakal syukru wa bika amantu wa rizqika afdatu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Amin. Jom kita rasa. Tadi Errol masak kita tak boleh nak rasa kan sebab puasa. Errol sila. Okey, tapi Errol sebelum ambil tu dulu. memandangkan saya masak, saya nak awak rasa. Aish. Ni Ni orang yang kan 40,000 suruh saya rasa dulu. dia kena orang yang ni rasa dulu. Saya rasa Okey, bismillahirrahmanirrahim. nasi okey. Okey, kau tengok nasi dia memang menjadi lah. Nasi jadian, nasi A+. Okey, Kita ambil. betul eh. So ni ayam dia tadi dah letak Okey. cili flake, letak daun kari semua. Yes. Letak sayur pula. Sayur dia salad tau, jangan main-main. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ui, lama betul dia punya overthinking. Kena lagi sekali ya? Lagi sekali? Okey. Kasi dia overthinking dulu. Sekejap Lama sangat ni. Okey. sedap lah Errol. Okey. Sedap. Kali kedua, lagi-lagi sedap. Dia rasa berlemak dia, krim dia memang on point. Siapa kata Errol tak pernah masak guys? Siapa kata? So Errol, Okey. soalan terakhir untuk hari ini. Boleh. Siapakah Errol pada masa 5 tahun akan datang? Okey, benda ni semua kita merancang tapi Tuhan tentukan. Tapi apa yang saya merancang lagi 5 tahun, of course, saya nak sangat menjadi seorang jutawan. Okey. Dan yang kedua yang saya memang impikan adalah saya nak buat konsert saya one day. Wow. So sekarang ni saya dah plan lah lagu dan kali ni memang fokus betul-betul. Betul-betul. So saya rasa sebelum ni saya banyak lebih kepada menimba ilmu, pengalaman. Dan saya rasa sekarang dah tak ada masa lagi untuk try and error. Kita kasi jadi guys. All the best Errol. Yes. So apa-apa pun terima kasih Errol kerana sudi datang ke Dapur Sembang, borak dengan kita, masakkan lagi untuk kita korang. So, korang jangan lupa follow, like, subscribe dan juga share, komen sekali siapa artis ataupun influencer yang korang nak datang dekat Dapur Sembang untuk teman Fah masak. Okay? So kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.